Hombankan jaring lagi wak. Jadi wak, cerita petang ini kami pasang jaring lagi wak. Hombankan batu lagi wak. Hombankan pelampung lagi wak. Gila, rokok Pak Tekong kita ni wak, kepul. Hombankan jaring lagi wak. Ini jaring yang kedua ni wak. Inilah jaring yang saya gantung kemarin wak, 3 inci ni wak, tangsi wak. Pendek. Hombankan batu lagi wak. Malam nanti baru kita angkat ni wak. Jam-jam 9 lah wak, atau jam 8 wak. Hombankan pelampung lagi wak. Hombankan tajuk lagi wak. Jadi wak, kita lanjut lagi pasang tajuk wak ya. Tekong kita dah longos wak. Banyak yang minta spell umpan wak. Apa umpan ni wak Atan kalau masang tajuk ini wak? Lese wak. Jadi wak, kita pasang 6 tajuk wak. Pagi besok baru kita angkat wak ya. Bismillah. Jadi wak, jaring sudah kita angkat wak. Inilah hasilnya wak. Alhamdulillah wak. Semangat juga tekong aku wak, walaupun hujan longos. Tapi tak sempat kita spill wak waktu ngangkat jaring tadi wak. Kena hari hujan lebat betul wak. Gila-gila wak. Longos wak. Ini pun ada ikan sekok lagi belum bertanggal ni wak. Hombankan ikan. Sambil nunggu ikan masak wak, kita mandi dulu wak. Gila wak, ngegel badan aku sejuk betul wak. Dan di sini kita tengok ikan duri goreng kita sudah masak. Gila. Menyala wak. Hombankan ikan lagi wak. Gila wak. Menyala wak ai. Gila.